P equals to 6/K. Gitu sahaja. Dah settle. Yo, hello semua. So hari ni macam biasa kita nak buat apa? Kita nak try settlekan soalan ni laju-laju. So jom. Soalan cakap apa? Dia cakap express P in terms of K. Oh, lepas tu benda lah ni lah. So maksudnya apa? Maksudnya macam kalau you ingat last video I cakap apa? Soalan ni meaning nak P sama dengan K something lah. Okay, P tu kena single lah. Itu je konsep dia. So A1 dia bagi apa? A1 dia bagi X kuasa 2K tambah P sama dengan 1. Okay, macam mana nak solve ni? Okay, senang je. Sebenarnya satu ni kita boleh tukar dia tau. Nak tukar dia jadi apa? Kita boleh tukar dia jadi X kuasa kosong. Ingat ni. Sebab apa? Sebab 1 tu sebenarnya apa-apa kuasa kosong dapat 1 So you kena tahu tu. So dari situ kita tahu sini X, sini pun X. So apa cerita? Dah kalau situ X, atas ni kenalah sama. Sebab tu dah sama. So jadi 2K tambah P sama dengan kosong. Tapi tak siap lagi. Sebab apa? Sebab kita nak P sorang-sorang. So P sama dengan negatif 2K. Kan mudah tu, settle terus bro. Okay. So nombor 2 pula. Nombor 2 dia bagi apa? Nombor 2 dia bagi A kuasa P sama dengan, so bawah sikit, dia bagi A kuasa P sama dengan ni root K lepas tu kuasa 6. Macam mana ni? Ini basically you balik kepada you punya basic form 3 So basically jadi macam mana? Jadi A kuasa P sama dengan, ini jadi A kuasa 6/K je lah awak. Gitu. So ini A, ini A. Konsep dia pun samalah. Ini akan sama. So jadilah